Assalamualaikum selamat sejahtera. Saya Karim Naim daripada kru TV PSS SMK Semajaya. Pada hari ini akan menginterview beberapa orang pelajar dan juga guru. Saya bersama Tim Rumah Hijau. Okey, saya ada satu soalan. Korang rasa rumah korang ni berpeluang tak nak menang tahun ni? Saya rasalah kan peluang kami untuk menang sangatlah singit. Okay, like Betul-betul. sangat susah untuk kami kita menang, tapi kami tetap percaya kepada rumah kami, yang rumah kami akan dapat champion tahun ni. Ya betul. Dengan sokongan yang kuat daripada saya. Betul sekali. Ya. Okey, itu saja. Bye-bye. Saya bersama Wakil Rumah Biru. Okey, saya ada satu soalan untuk korang. Korang rasa rumah korang dua ni berpeluang ke nak menang pada tahun ini? Kami rasa rumah kami berpeluang untuk menang tahun ni sebab Rumah Biru mempunyai atlet-atlet kebanggaan sekolah. Yap, untuk sukan sekolah Rumah Biru akan conquer tahun ni. Nantikan. Okey, itu saja. Bye-bye. Sekarang saya bersama Rumah Kuning. Okey, sekarang saya ada satu soalan untuk korang semua. Korang rasa rumah korang ni berpeluang ke nak menang pada tahun ini? Saya rasa Rumah Kuning berpeluang untuk menang tahun ni. Ya, boleh. Boleh, mesti boleh. Rumah Kuning semangat. Boleh menang. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya bersama Rumah Merah. Okey, sekarang saya ada satu soalan untuk korang semua. Korang rasa rumah korang ni berpeluang ke nak menang pada tahun ini? Of course lah boleh menang. Tahun lepas walaupun kita orang tak menang, tapi tahun ni kita nak kembalikan taring kita orang untuk menang. Mestilah kita orang boleh menang. Sebab kita orang atlet. Yes. Kita orang atlet. So tahun ni kita mesti kena menang macam tahun lepas. Ya, betul. Semangat Rumah Merah. Semangat! Okey, itu saja. Terima kasih. Sekarang saya bersama pengetua SMK Semajaya. Tuan, saya ada satu soalan untuk Tuan. Tuan rasa rumah manakah yang berpotensi untuk menang pada tahun ini? Okey, bagi saya semua rumah ada potensi, masih ada peluang untuk memenangi kejohanan olahraga bagi tahun ini. Tapi nampaknya banyak pencabar-pencabar yang terdekat. Nampaknya setakat ini Rumah Merah mendahului ya. Saya nampak Rumah Merah mendahului dari segi mata. Dan kepada pelajar teruskan. Anda mampu mencabar Rumah Merah dan Rumah Biru, Rumah Hijau, Rumah Kuning. Teruskan usaha. Moga-moga tahun ini anda berpeluang menjadi kejohanan olahraga 2026. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Itu saja daripada kami, kru TV PSS.